Okay, Assalamualaikum guys. Saya sekarang bersama seorang artis. Nama siapa? Topa. Topa ni dulu, sekarang dia dah berubah. Dulu dia mencari girlfriend seorang lelaki. Tetapi sekarang dia dah berubah dan mendapat jodoh dah. Lelaki ke perempuan? Perempuan. Perempuan. Sekarang ni kita nak cerita pasal apa, bah? Ford Raptor. Ford Ranger Raptor. Okay, Raptor ni memang lembut kan? Biasa memang lembut kan? Biasa memang lembut. Macam mana kau tahu lembut? Kata kau ke? Sebab saya test kat belakang. Oh, test absorber dekat belakang. Tapi dia leaking kan? Tapi kita orang dah buat balik. Absorber ni leaking 2 batang. Jadi owner dia cakap, bawa memang tak sedap. So kita masuk dekat mesin tester, kita dapat test belakang bacaan sampai 50 lebih, 40 lebih. Betul tak? Betul. Sebab apa sampai 50 lebih? Sebab leaking dan dia menggasak absorber ni. Sebab 4x4 kita akan buat 50%. Jadi semasa kita buka tu memang tekan pun macam tak ada apa lah. So selepas kita refurbish kepada 50%, boleh tekan tak? Tak boleh bang. Tak boleh tekan ke? Tak boleh. Okay, so selepas itu kita masuk dekat mesin tester, belakang bacaan dia gila best. 10, 13 kan? Cun. Depan dia dalam belas-belas lah kan? Yes. So memang stable lah kan? So you guys, kepada you guys kat luar, inilah dia result untuk Ford Ranger Raptor. You guys boleh tengok macam mana proses kami buat dan result dia dekat atas mesin tester macam mana. So kepada you guys kat luar sana yang nak tahu lebih lanjut, boleh masuk link bio saya ataupun bawah ni ada nombor saya. Roger saya terus. Yang penting guys, kawan saya ni dia dah berubah, dah kembali ke pagar jalan. Okay, so insyaAllah jumpa lagi dalam video seterusnya. Yang paling penting, Raiba Auto, wet. Bye-bye.